Okay, kita sambung sikit lah pasal ni. Kita nak berhabis dulu pasal air ni lah. Dia kata sini wa asyara lil qism tsani. Kat sini wa asyara lil qism tsani min al qism ar-rabi bi qawli aw kana kathiran qullatayn fa akthar taghayyar yasiran aw kathiran. Kata air banyak dua kolah ataupun lebih, jika najis jatuh ke dalam air yang banyak, air tersebut tidak menjadi najis melainkan jika sifat air itu berubah, sama ada ubah warna, rasa ataupun bau dia. Walaupun perubahan itu sedikit saja pun dah dikira sebagai berubah lah. Jika berubah maka dihukumkan najis secara ijma' oleh para ulama lah. Berapa kadar dua kolah tu? Dikata sini wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi taqriban fil asahi fihima. Amo nak sebelum tu amo nak baca sesuatu tapi takut panjang pula ni. So amo kata bahawa amo tidak akan baca sebab dia amo boleh baca sendirilah, dan sambil-sambil amo carah tu amo akan guide guna pensel amo ni lah. Sebab takut amo nak baca sesuatu pun takut panjang dah. Dia kata okey, baiklah. Okey, sukat timbangan dia kata sini adalah 500 ritil lah, 500 ritil. Lepas ni kita akan itulah. Kita kaya ada 500 ritil Baghdadi ya. Dari segi Nawawi kata situ. So dia kata tengok akan sukat isi padu liter mengikut sukatan moden isi padu dua kolah tu bersamaan 216 liter. Ada pandangan lain pula mengatakan 190 liter. Jadi itu sudut isi padu liter lah. Tapi kalau tengok kepada ukuran bekas 4 segi, ukuran bekas segi 4 adalah 1 zirak ni. 1 zirak 1 hasta dan 1/4 panjang, lebar dan dalam ni. Satu perempat gitu lah lebih kurang. Kemudian kata sini pula adalah kategori yang kelima tu pula air yang menyucikan yang haram penggunaan dia. Jadi pengarang matan Abi Syuja' ni, Imam Abi Syuja' ni tak sebut kategori kelima dia, tapi ditambah oleh syarih itu Imam Al-Ghazi itu sendiri ditambah. Kategori kelima adalah air yang suci, menyucikan tapi haram. Ia adalah air yang suci lagi mencucikan pada zat dia, tapi haram untuk kita guna untuk mandi ataupun wuduk sebab oleh faktor luar. Contohnya kita curi air, wuduk dengan air curi ni adalah haram dan berdosa, tapi dari segi hukum fiqh wuduknya adalah sah. Itu yang pertama. Yang kedua pula air wakaf yang khusus untuk minuman, ma'ul musabbal. Haram untuk kita guna untuk wuduk atau mandi, tapi bersuci dengan air musabbal ni tetap dikira sebagai sah tapi berdosa lah. Seterusnya lagi pula pada bab ad-dibagh ni. Pada bab ad-dibagh ni dia kata bab menyucikan kulit bangkai melalui sama oleh wujudul mayt tatahuru bid-dibagh. Faslun fi dhikri syai'in min al-a'yan mutanajjisah wa ma yatahuru minha bid-dibagh wa ma la yatahur. Dia kata sini pengarang masuk ke dalam bab satu fasal baru yang bincang tentang penyucian najis melalui proses dipanggil proses samuk. Samuk lah hubungan fasal samuk dengan bab air. Sebabnya penyamuk ni ad-dabigh merupakan salah satu wasail bersuci seperti air. Ad-dabigh tu adalah wasail bersuci. Begitu juga air pun alat bersuci. Ad-dabigh penyamuk juga dikira sebagai alat untuk bersuci. Dia kata فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر وجل الميتة كلها تطهر بالدباغ. Dia kata sini semua kulit bangkai, sama ada bangkai haiwan yang halal dimakan seperti kambing atau lembu, maupun haiwan tidak halal dimakan seperti keldai, serigala, boleh disucikan bahagian luar dan juga dalam dia melalui proses dipanggil proses samuk. Jadi bagaimana kaedah samuk tu? Kaifiyatud dabgh, dia kata sini kaedah samuk itu adalah kita hilangkan atau bersihkan segala lendir dia, darah dia, lebih daging yang merosakkan dan membusukkan kulit itu. Sekiranya dibiarkan dengan menggunakan air, dengan menggunakan bahan yang hadrif,
iaitu bahan yang tajam ataupun kelat rasa dia, sifat dia tu bila dia rasa kat lidah, seperti di atas sini seperti buah ke apa, seperti buah afas kulit pokok ataupun bahan kimia penyamuk pun boleh digunakan. Boleh digunakan. Lepas tu pengeringan dia kata antara benda yang perlu kita bagi perhatian juga adalah kita kering guna matahari saja boleh ke? Jawapannya tak boleh dan tidak memadai. Mengeringkan kulit dengan angin ataupun kita jemur bawah matahari itu tidak dikira sebagai samuk. Sebabnya kalau kulit tu direndam semula ke dalam air, bau busuk dan rosak tu akan kembali semula lah. Itu yang pertama. Yang kedua pun adalah penggunaan bahan yang najis pula lagu mana. Bahan penyamuk yang tajam, penggunaannya yang tajam sah digunakan sama ada benda tu suci seperti buah afas ni, ataupun najis seperti tahi burung merpati, kata Raqi Hamam. Kulit tersebut tetap dikira sebagai suci selepas disamuk dan dibasuh air. Kena basuh air pula lepas tu lah. Sabda Nabi SAW, idza dubighal ihab faqad tahur. Ada pengecualian terhadap kulit yang tak boleh disamuk, iaitu disebut sini kulit anjing dan juga kulit babi. Sini kulit anjing dan kulit babi serta haiwan terhasil daripada salah satu daripada dua ekor ni lah, kacukan salah satu dua ekor ni, dah tidak boleh disucikan yang sama sekali lah. Kerana waktu haiwan ni hidup pada zat dia sudah pun najis, maka sudah tentu lepas mati lebih-lebih lagi lah tak boleh untuk kita sucikannya. Seterusnya, hukum bahagian lain pada bangkai Hukum bahagian lain pada bangkai seperti tulang wa azmul maitati wa sya'ruha najis. Tulang dan juga adalah sya'ar iaitu rambut najis. Itu adalah najis. Termasuk bulu biri, bulu ayam apa semua tu kan, maka bagi hal adalah najis berdasarkan firman Allah, hurimat alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu tu bangkai. Definisi bangkai tu apa? Iaitu haiwan yang hilang nyawa dia tu, haiwan yang hilang nyawa dia tanpa sembelihan yang sah mengikut syarak, sama ada tidak disembelih langsung ataupun disembelih oleh orang Majusi, ataupun disembelih menggunakan tulang ataupun gigi. Tulang ataupun gigi semua tu dikira sebagai najis belaka. Dia mesti sembelihan yang sah sahaja. Ada pengecualian sini iaitu janin haiwan. Di sini janin haiwan sembelihan yang keluar daripada perut ibu dia dalam keadaan mati tidak dikira sebagai bangkai. Sebab sembelihan ibu dia tu dikira sebagai sembelih untuk janin dia tu sekali, seperti sebuah hadis takatul janin takatu ummihi. Seterusnya, pengecualian ni khusus bagi manusia Ada juga pengecualian yang khusus bagi manusia. Sini kita tengok yang mana manusia ni dikecualikan daripada najis bangkai dan bulunya. Antara benda bulu manusia, bangkai manusia dikira sebagai suci. Mayat manusia adalah sama ada muslim atau kafir adalah suci. Rambut bulu manusia terpisah waktu hidup ataupun selepas pada mati adalah suci. Ini berdasarkan kepada hadis, ini berdasarkan kepada firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Manakala firman Allah Taala, innamal musyrikuna najasun, maksud kepada najas bagi sini adalah najis i'tiqad, bukan najis pada fizikal tubuh pada mereka tu. Okey, alhamdulillah saya dah habis dah bab air dan bab samuk pun dah habis. Lepas ni insya-Allah kita sambung pula pada bab awani pula lepas ni. Okey, badah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam.